Masuk akal ke? Bukan hotel tu saja, hotel lain pun sama. Kita sekarang ni macam tidak ada sebarang arah tuju. Saya ingat sejak 40-50 tahun dulu, orang dah mula buang makanan berlebihan. Memang dia orang jual, kadang-kadang tak masuk akal. Ada ke sampai RM200? Kalau makan habis tak apa juga. Lepas tu balik buang pula tu. Okey, nak share sangat ni hotel. Yang kita kena buat sesuatu. Katakan dia order 1,000. Yang datang katakan 500 orang. Yang 500 lagi dia akan buang. Kita dapat aduan. Hotel tak jauh dari sini. Pun datang sini. Dia kata saya ni susah. Saya baru dapat kerja kat hotel. Belum mana ada gaji lagi. Satu hari tu dia balik. Potongan-potongan ayam yang tak habis tu dia ambil 2-3 ketul. Nak bagi kat anak. Pasal kat rumah tak ada makanan. Jadi dia kena tangkap. Dan akhirnya dia jatuhkan hukuman mencuri. Pasal ambil benda yang nak buang. Masuk akal ke? Tapi ini berlaku dan berlaku di mana-mana. Bukan hotel tu saja, hotel lain pun sama. Kita rakyat Malaysia tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Hotel perlu ada dasar. Okey, makanan macam mana nak buat? Jadi dia kena kaji. Pasal kita ni membuat kebaikan ni kena bersama, berkongsi. Kalau sate, macam mana kalau orang tak nak bagi orang ambil sampai 10 sate, makan 8 buah. Jadi masuk akal ke tidak makanan yang tak sentuh lagi pun buang? Contoh kita cakap, ini bukan kali pertama. Dah ada 3 kali rasanya orang mengadu pasal makanan yang buang, yang boleh dimakan pun dibuang. Jadi kita hendak buat satu polisi. Okey, makanan berlebih dibagi pada orang susah. Contohnya makanan berlebih masuk dalam resort. Masuk dalam resort, makanan tu boleh tahan sampai 2 tahun setengah. Bebas along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.